Sebelum ni biasa kita tengok dekat market, biasanya kita tengok ada satu jenis ataupun beberapa jenis lah. Basic spec, medium spec dengan full spec punya jenis casing. Tapi macam mana kalau kita nak casing yang jenis kita beli yang sehabis murah yang boleh, and then kita nak upgrade along the way sampai boleh jadi full spec. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke channel aku, Arrow the Geeks. And this is my new set. So, nama casing yang hari ni aku nak review ialah panjang sikit nama dia, Cooler Master Case 5. Kalau kau cakap macam tu macam normal lah, tapi bila kau tengah tulis typing ke apa, dia panjang jadi panjang kan. Cooler Master Case 5 ni, yes, yang biasanya kalau kau tengok dari luaran orang nampak macam jenis casing yang biasa kan. Tak adalah macam super high tech ke apa kan. Tapi bila kau masuk dalam, kau tahu dia punya modular system dia memang fully customizable lah. Daripada budget case yang korang nak tu sampai ke medium, sampai ke full spec pun kau boleh. Kau just tambah-tambah aksesori je, tak perlu beli casing baru, and then kau boleh dapat pro spec macam tu je. Okay. Aku dah tak nak membebel lagi kat sini. Kita terus ke review and enjoy. So, material yang digunakan untuk casing ni ialah SECC dan plastik. Kalau korang nak tahu, SECC tu ialah Steel Electro Galvanized Cold Roll Coil. Coil juga tu macam vaping. Itu namanya proses dan campuran untuk material ni. Biasanya SECC ni kalau lebih 0.8mm ketebalan tu dah kira cukup kuat lah tu. Dimension keseluruhan dia ialah 512 x 235 x 548mm dalam susunan panjang kali lebar kali tinggi. Dan beratnya cuma 10.6 kg saja untuk Master Case 5 ni. Front panel ports ada dua USB 3.0 ports yang dicolorkan hitam dan HD audio ports. Motherboard support ialah ATX, Micro ATX dan Mini ITX. Ada dua slot 5.25 inch untuk ODD ataupun lebih dikenali CD DVD-ROM. Dua lagi untuk 3.5 HDD dan 4 slot untuk SSD. Dua kat depan dan dua kat belakang. Getah untuk laluan kabel ni pun ada untuk pastikan nampak kemas dan rapi. Kipas yang korang dapat dekat depan dan belakang ada dua, iaitu 140mm. Dan depan boleh support sampai 3 140mm dan atas pula 2 140mm punya jenis kipas. Kat depan pula boleh muat sampai 280mm radiator dengan ketebalan sampai 40mm. Untuk version ni, kalau nak letak radiator kat atas kena beli aksesori dia. Sepatutnya tak mahal, cuma aku tak berapa pasti lah harga dia berapa. Graphic card boleh muat sampai 296mm kalau ada HDD tray tu. Tapi kalau tak ada, boleh sampai 412mm. Aku tak sure lah graphic card apa yang sampai 412mm kan. Ruang untuk cable management ialah 25mm dekat bahagian belakang tu. Power supply unit ataupun PSU boleh muat mana-mana size, and ada dust filter kat bawah tu yang senang sangat nak keluarkan. Untuk info korang, depan and atas pun ada dust filter juga kalau korang nak tahu kan. Okay, pada aku casing ni memang antara yang terbaik lah kan daripada Cooler Master. Sebab dia daripada entry level sampai ke medium spec sampai ke pro spec pun korang boleh buat juga. Just tambah-tambah aksesori je, tak perlu beli casing baru. Untuk harga RM479 termasuk GST kita, aku rasa berbaloi. Okay, korang bayangkan lah korang beli basic spec, lepas tu korang nak tambah side panel boleh. Side panel yang ada window ke, side panel yang sound dampening ke untuk jadikan dia silent punya jenis casing PC ke, ataupun macam ada dalam gambar, ada satu gambar aku tengok tu dia jadikan satu side panel dia, terus semua glass, tempered glassnya side panel memang lawa gila. Lepas tu ataupun korang boleh belah bawah tu yang belah PSU tu kan, power supply tu, kau boleh cover terus jadi macam dalam gambar tu OC drift tu. Nice kan. Aku tengah tunggu aku punya tu. Yang cakap pasal tu, aku pun tengah tunggu aku punya custom PSU cover juga daripada Mod & Go Design. Diorang yang buat OC Drift punya tu. And nanti bila dah siap PSU cover tu, aku akan buat video update untuk aku punya personal rig. Aku akan tukar sistem, probably Intel dengan Nvidia. And nanti akan datang untuk Master Case 5 ni, diorang maybe akan buka satu site untuk buat custom sendiri, and korang boleh jual. Korang boleh dapat commission daripada sales dekat dia punya website. Mana tahu kan. Sekarang tu tengah planning lagi, kita tak confirm lagi. Harap-harap jadi. So benda tu macam jadi awesome. And community tu memang confirm besar gila. So senang cerita, Cooler Master Case 5 ni, for now, possibility dia endless. And untuk video-video yang akan datang, aku akan update, well, coming soon untuk ni,
Biostar Gaming Z170X Intel Skylake. Woohoo! Lepas tu, untuk vaping punya section, aku akan review Evic VT dengan tank Below V2 dengan Goliath and Subverter Mini on the way. Dan apa lagi? Nantilah. So macam biasa, kalau korang suka video ni, please like ataupun dislike the video kalau korang tak suka. Lepas tu, comment, share, subscribe. Semua tu dapat membantu. Subscribe and share tu memang dapat membantu, sebab dia dapat lebihkan exposure untuk aku punya channel ni. And macam biasa, Era of the Geeks baby.